Video ni khas untuk mereka yang berstatus student dan nak buat simpanan emas. Boleh save video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Untuk student yang nak buat simpanan emas, perkara pertama yang adik-adik kena tahu, adik-adik rasa macam tu sangat. Untuk buat simpanan emas, perkara paling asas nak menyimpan ni kena ada duit lebihan yang kita tak guna 2 tahun dari sekarang. Kalau duit lebihan yang adik-adik ada sekarang ni, beberapa minggu ataupun beberapa bulan akan datang, duit tu tak sesuai untuk simpan dalam bentuk emas. Bila adik-adik nak gunakan duit yang dah disimpan dalam bentuk emas tu, bermaksud adik-adik kena jual emas yang adik-adik dah simpan tu. Dan bila jual emas, ada spread value ke atas emas yang kita nak jual tu. Kalau itulah duit assignment, itulah duit sewa, itulah duit printing, itulah duit makan dan minum, maka duit tu tak sesuai untuk ditukarkan kepada emas. Tapi nak juga simpan emas macam orang lain. Daripada sekarang boleh buat side income. Student sekarang pandai ambil peluang. Part time jadi cashier, waiter, buat affiliate, macam-macam lah. Zaman sekarang ni banyak dah peluang tu. Kalau zaman-zaman saya dulu, orang jual nasi lemak dekat bawah koridor, jual sausage, jual top up. Zaman-zaman ada top up lah. Duit tak datang bergolek lah. Jual masa dan tenaga yang kita ada untuk ada income. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama di Public Gold, boleh hubungi saya atau follow step yang ada dekat pin video.